Jika dapat dan cepat merah, Ya. dia ambil jual jawinan muda. Astagfirullah, kenapa terjadi demikian Mak Wono? Kita kan masalah pantun temonya ni kan jilbab merah macam kan. itu. Kalau sudah tertumpah kuah, tumpah pula si gulai lado. Betul. Kalau dapat yang jilbab merah, nanti buku nak ke mana? Ada. Bukan jadi ni. Janji pada muka. Siapa kau? Tapi beda Mak Wono. Antara Mak Wono aja beda ya. Biarlah saya dapat tu lagi. Ya, memang nasib Mak Wono kau rancak, tapi mana ini maunya nih? Kacau ini nak potong honor ini. Indah Mak Wono. Itu hanya sekedar lewat saja. Betul lagi. Gulai cepedak banyak kuah. Gulai lagi. Tumpah kuah. Lanjut. Dicampurkan sambal lado. Kalau nak mau tu jubah merah, boleh nak aku jadikan istri kelima. Lemong. Jubah merah. Ya boleh. Ya, nanti orang pakai baju merah. Baju merah lagi datang nih, nantang. Masa hari siang macam begini pakai baju merah ya? Banyak kali baju merah. Kalau ini kau anak cakap Bu Yaman, wayoy, baju sirah aja, biarlah sirah sawang awak aja. Oh itu kalau bahasa Yaman. Luar biasa. Oke, kita nyanyi dulu nih. Nyanyi? Ada permintaan dari tuan rumah. Boleh. Bang Dapo. Sebuah lagu persembahan dari Melayu. Lagu dari Melayu? Sebuah tajuk berjudul Bersarang di Rumpun Peluh Betong. Aslinya? Berjudul Apa Nak Jadi. Oh, macam itu. Kalaulah pisang ditanam keliwin, betul. Keliwin ditanam tak dapat sepuluh. Masuk. Kalaulah dulu tak jadi kawin, maka pasal tak jadi. Musik. Mainkan. Hey. Mula-mula ku bercinta dengan Siti Zahra. Ini cantik nih. Bukan main cantik. Dengan yang ini keluarga aku dah berapa suka. Kenapa? Sebab dia kurang terdarah. Malang kali nasib nih. Bukan nasib lagi Pak Bono. Badan pun yang terbeza. Yang kedua berkasih pula dengan si Fatimah. Ini peristiwa kaya nih. Mak bapak dia buang berada. Mulai dari hotel bintang 7 sampai tak ada bintang. Sampai dia hotel bintang 1 dia punya. Masjid tak ada. Tapi ini Pak Bono. Dia minta izin keluar pagi. Sampai besok-besok Fatimah tak balik rumah. Tak tahu rumah kali. Bukan. Kena tuli dah. Melepaslah sudah. Ini ada yang perkara bagus nih. Yang kedua dapat ketiga Fatimah. Yang kedua, yang pertama tadi dapat Jamilah. Ini bukan main mantap. Betul. Berkasih hati pula dengan si Khadijah. Khadijah ni orang mana ni? Jauh. Pangkal Pinang. Tapi karena sudah digusur, dia pindah. Pindah ke mana? Pangkal Pisang. Mak bapak aku dah suka. Atuk keluarga Upin dan Upin pun ikut suka. Ya. Pesta besar-besaran kita. Tapi nikah tak boleh jadi. Kenapa? Pasal mak bapaknya pula dah pindah. Alah. Bercinta pula yang keempat dengan si Yati. Si Yati orang mana? Ini Yati adalah salah seorang anak bupati. Bupati? Tapi tak jadi.
Tak ada terpilih. Pasal waktu pemilihan Dua kali. namanya tak tercantum. 2 kali dah terpilih. Betul. Ah. Hari ini kami sejanji sehidup semati. Asal tu. Kata dia begini, Ah. abang, abang kita berjanji bercinta sehidup semati bang. Ya. Ya, kalau abang duluan, adik belakangan. Kalau adik dulu, adik belakangan, abang tetap duluan. Matilah aku. Dengar yang ini tak apa berkenan. Sebab kami dah berjanji sehidup semati. Ya. Rupanya besok pagi hati mati. Alailah. Nikah pun tak jadi. Musik On. Hey. Hey. Asik. Ha. Aye. Ah. Yeah. Hey. Ha. Asik. Main kaki dulu ya. Apa nak jadi? Apa nak jadi? Sekarang tak kahwin lagi. Apa nak jadi? Apa nak jadi? Sampai sekarang dah dapat ini. Apa nak jadi? Ini ada lagi nih, On. Ada lagi? Mula pula aku bercinta dengan si Ayu Ino. Ayu? Ayu Ino nama dia. Orang mana ni? Dia tak pernah jauh. Dia dekat Kuala Lumpur. Oh. Dengan yang ini semua keluarga aku dah setuju. Setuju? Datang pula budak sebelah kanan aku ni mengganggu. Tak boleh ganggu. Apa ganggu? Saya mulai nak meminang masuk, awak datang. Soalnya saya suka pun suka. Suka juga? Nasib badan. Berkasih hati pula dengan anak Pak Busuk. Pak Busuk. Ini. Curagan kantang ni. Saya tahu ni. Ini Curagan kantang Pak Juragan Juragan. datang. Dulu. Sekarang tak lagi. curagan apa? Juragan jengkol. Curagan jengkol jari. Dengan yang ini aku dah berapa setuju. Masuk meminang hari Minggu. Sampai besok macam budak tu jadi hantu. Lama-lama semua pun tak setuju. Pasal kenapa? Kenapa? Masak memasak budak tu pun tak tahu. Tak apa-apalah, beli nasi masakan Padang. Cakap Mak Bono senang, kalau sakit siapa susah duit ke duit, air pasal duit. Hei ya. Tapi boleh macam tu ya? Boleh. Ini untuk yang terakhir Mak Bono. Dia ni memang bukan main lawa. Kalau cantik, putih melepak bagaikan pinang di belah kampak. Seandainya itu minum kopi, Ya, kopi mengalir itu di lehernya. dekat leher dia. Kelihatan kopi. Bukan main. Saking melelehnya pindah ke telinga pun begitu. Itu lain itu, Ya kopi Allah. lagi. Apa tu? Air ya Allah. Berkasih hati pula dengan budak Tanjung Keling. Tanjung Keling ni pasti hitam orang ni. Tak, dia tak hitam. Dengan yang ini aku dah buat apa berkenan. Mak aku suka, semua suka. Upin, Kak Ros, Ompak, Atuk pun ikut suka. Atuk? Sekali dia pusing. Rupanya budak tu sumbing.